sahabat yang masyhur, Sayyidina Salman Al-Farisi daripada Iran. Waktu tu orang panggil kerajaan Parsi. Mereka bukan orang Arab, dan mereka tak bercakap Arab. Dia anak tu imam di kampung dia waktu tu. Senang sebut, semua orang faham. Orang agama, ketua ulama di kampung tu, ayah dia. Dan waktu tu di Iran mereka menyembah api. Antara tugas ayah dia ialah memastikan satu api tidak dipadam sepanjang hayat. Satu hari, saya pendekkan cerita, Salman ni ayah dia suruh pergi satu tempat. Pergi ke satu tempat untuk selesaikan tugas yang ayah dia suruh. Dia lalu satu bangunan gereja. Dia pun tengok, dia tak pernah tengok ini agama apa. Akhirnya dia pun mengendap, tengok mereka sedang solat. Waktu tu masih ada saki-baki ajaran Injil yang benar, saki-baki. Dia tengok mereka semayang apa semua, dia pun masuk. Bila dia masuk, dia tengok mereka zikir, mereka solat, mereka bermunajat. Dia duduk sampai petang, sampai terbenam matahari. Ayah dia hantar orang, ayah dia orang kaya, hantar orang cari, jumpa. Dia pun balik, dia kata, wahai ayah, tadi singgah satu tempat ibadah. Agama mereka lebih baik dan lebih tenang dari agama kita. Ayah dia kata tidak, agama kita lebih baik. Ayah dia takut, dia terkesan, kemudian ayah diikat. Ni dia cerita ni, Sayyidina Salman dia yang cerita. Saya nak bagi tahu cerita Sayyidina Salman berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah diikat dia dalam bilik. Kemudian dia hantar surat, suruh pergi bagi dekat gereja tu, kalau ada mana-mana kumpulan yang nak pergi ke Syam, asal agama Nasrani di Syam. Syam ni Syria, Palestin tu lah. Entah asal agama Kristian di Syam. Kalau ada mana-mana grup yang nak pergi ke sana, beritahu kat saya. Sampai satu hari ada satu grup nak pergi ke Syam. Dia pun larikan diri, tinggalkan ayah dia, tinggalkan keluarga dia, tinggalkan kemewahan yang dimiliki. Kemudian dia sampai ke Syam. Dia pun tanya di kampung tu siapakah yang paling alim tentang agama ini. Orang pun tunjuk kat dia. Dia pun pergi guru. Guru dengan guru yang pertama jahat. Padri tu, ketua padri di Kristian tu, duk ambil duit, duk himpun duit sampai emas bertimbun-timbun. Kemudian dia cari tok guru kedua. Jumpa tok guru yang soleh, agama Nasrani, rajin solat, akhlak baik. Dia berguru dengan guru ni dan berkhidmat sampai tok guru ni sakit nak wafat, nazak. Maka tok guru ni sebut, aku rasa atas muka bumi ni tak ada orang yang berpegang dengan ajaran sebenar agama Nasrani ini kecuali seorang dia di Mosul. Disebutlah banyak nama tempat kan. Salah satunya Mosul. Pergi ke sana, cari guru tu. Dia pun pergi guru yang ketiga. Berkhidmat, belajar, baca kitab Taurat, baca kitab Injil, solat dengan tok guru dia apa semua sampai nazak. Punya mengaji lah. Waktu tok guru ni waktu nazak kata, wahai Salman, tak ada dah di alam di atas muka bumi ni yang amal dengan ajaran ini kecuali seorang saja, Fulan bin Fulan di bandar sekian. Akhirnya Salman Al-Farisi pergi berguru dengan guru yang keempat, berkhidmat, solat sekali, ngaji lagi. Kan banyak tuan-tuan, kitab kan banyak, buat zakat, buat apa, belajar mendalam syariat Nabi Isa. Akhirnya sampai guru nombor 4 ni nazak. Guru tu pun kata, wahai Salman, aku tak kenal dah di atas muka bumi ni seorang pun yang mengamalkan ajaran Kristian ataupun Nasrani ini yang benar, seperti yang diturunkan kepada Nabi Isa ibn Maryam. Akan tetapi wahai Salman, kita berada pada satu zaman dekat dengan Rasul yang terakhir. Seperti mana yang kita duk belajar dalam kitab Injil ni, tentang Nabi SAW diceritakan dalam kitab Injil secara terperinci. Dia kata, wahai Salman, seperti mana yang kita duk belajar dalam kitab Injil ni daripada awal sampai habis, Nabi tu akan keluar. Carilah beliau, wahai Salman. Akhirnya dia pun ikut satu rombongan. Tengah-tengah perjalanan dia dijual. Maka Salman dikhianati oleh kabilah yang bawa dia tu. Dia dijual sebagai hamba abdi kepada seorang orang kaya Yahudi.
Maka dia pun jadi hamba abdi, terus jadi hamba. Hamba ni dia tak boleh pergi mana dah, dia kena buat kerja 24 jam, pagi malam. Dia pun dibawa sebagai hamba abdi berjalan. Sampailah di satu tempat, Salman pun tengok kanan dan kiri penuh dengan pohon kurma. Dia tengok, dia perhati bumi tu. Dia kata bumi seperti inilah yang disebutkan di dalam kitab Injil, iaitulah bumi hijrah Rasul akhir zaman. Tuan-tuan, Yahudi itu orang Madinah. Dia bawa Salman balik Madinah. Waktu tu Nabi belum ada di Madinah, Nabi masih di kota Mekah. Cuma Salman ni dia tengok dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat diceritakan tentang sirah. Sehinggakan Allah sebut orang Yahudi lebih kenal Nabi akhir zaman daripada anak mereka sendiri. Kerana banyaknya sifat Nabi akhir zaman yang diperincikan dalam Taurat, yang diperincikan dalam Injil. Antaranya tempat ataupun negeri hijrah Rasul akhir zaman itu dipenuhi dengan pohon kurma. Mekah ada kurma tak waktu tu? Tak ada. Kemudian Salman perhati bila tuan dia bawa tengok bumi Madinah, dia kata ini ciri pertama yang disebutkan oleh kitab Taurat dan Injil. Tapi dia tak tahu betul ke, tapi ada ciri. Dia pun kerja tuan dia pergi ambil ayam, kerja di kebun kurma, kerja. Berlalu setahun, 2 tahun dia duduk tunggu Nabi akhir zaman, tunggu kebenaran, mencari kebenaran. Hanya orang bijak, orang yang selalu berfikir, dia akan cari. Tunggu, sampailah 1 tahun, Nabi pun berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Bergegar dan riuh rendah satu Madinah ketika Nabi datang. Seluruh Madinah seolah-olah bercahaya dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesemua hamba abdi, wanita, kanak-kanak, orang tua, kaya dan miskin, tua dan muda, keluar beramai-ramai sambut Nabi dengan alunan tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Kecuali orang-orang Yahudi. Orang pertama yang nampak Rasulullah sampai dengan Abu Bakar ialah seorang Yahudi. Nabi dia sebut Nabi kalian telah sampai. Dia tak sebut Nabi kita, dia kata Nabi apa sampai dah. Dan dia tak Islam. Orang Yahudi tak keluar daripada rumah, dia duduk di kebun, dia duduk dalam rumah, termasuk tuan kepada Salman Al-Farisi dan juga Salman yang sibuk sedang mengutip buah. Bila orang semua riuh bagi tahu Nabi Arab telah pun sampai. Nabi orang Arab telah pun sampai. Itu bahasa orang Yahudi, dia tak mengaku kat tu, bukan bangsa dia. Maka Salman Al-Farisi yang duduk atas tadi turun menggelosor Salman Al-Farisi. Dia tanya tuan dia, siapa yang sampai? Nabi apa yang sampai? Nabi siapa? Siapa orang tu? Siapa nama dia? Lalu dipukul oleh tuan dia. Pergi buat kerja kamu. Tak tertanggung dah kerinduan Salman Al-Farisi yang duk cari bertahun-tahun kebenaran. Lepas beberapa hari, dia pun tanya orang ni, tanya orang tu. Mereka pun bagi tahu Muhammad di rumah Abi Ayyub Al-Ansari. Dia tahu rumah Abi Ayyub. Dia pun bawa buah kurma. Sampai depan Nabi, dia kata, wahai Muhammad, ni sedekah ambil lah. Nabi ada kawan-kawan, ada sahabat lah kawan-kawan. Ada sahabat, ada beberapa orang. Salman dia tengok. Bila Salman sebut sedekah, Nabi pun ambil kurma tu, Nabi bagi. Kulu, Nabi kata, makan. Biji pun Nabi tak ambil. Sebab dia sebut sedekah? Sebab Rasulullah tak makan sedekah. Macam mana dia tahu? Dia mengaji berapa guru? 4 tu guru. Rasul akhir zaman itu tak makan sedekah. Sadiq Salman ni, dia tengok dia duk perhati Rasulullah, oh tak makan. Dia kata ni Nabi. Tapi dia tak ni lagi. Esok dia bawa lagi kurma, dia kata wahai Muhammad, ini hadiah. Nabi pun ambil kan. Nabi lagi tahu lah. Cuma Nabi kata nak try, nak test ni. Nabi tak rasa macam tu lah. Nabi Rasulullah jauh lebih cerdik lah. Cuma Nabi duk tengok kelaku kawan ni kan. Dia pergi ni yang Muhammad ni hadiah. Nabi pun ambil, bismillah, ni makan dan pergi. Subhanallah. Salman kata ni tanda yang kedua. Kemudian sampailah hari yang seterusnya. Nabi duduk dengan para sahabat. Salman Al-Farisi main. Nabi tahu dia main. Nabi tengok orang muda ni. Kemudian Salman pergi ikut belakang. Bila Salman Al-Farisi pergi ke belakang, Nabi hak reti ni, dia buka sikit rida dia buka jubah dia. Dia pun tengok. Ya, Allahu Akbar. Tengok tanda kenabian di belakang ni, belah ni.
ada daging lebih sikit. Sifat khatamun nubuwah, tanda kenabian yang merupakan daging lebih itu diperincikan dalam kitab Taurat, diperincikan dalam kitab Injil, duduk di belakang ni. Atas sikit sifat dia, berapa ketui besar mana apa semua, dia pun tengok, dia pun sebut khatamun nubuwah ataupun dia sebut Rasulullah. Nabi kata tahawal mahman kita. Lepas tu dia pun peluk Nabi, cerita, aku mencari lama dah ya Rasulullah sekian. Dia pun cerita tentang perjalanan dia dan kemudian dia masuk Islam.